Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kita kembali di podcast Atas Pagar. Kali ini episod 37. Bagi penonton yang sedang melihat ataupun sedang mendengar, saya sekarang di studio keseorangan. Setelah beberapa episod Adik Burhan sorang-sorang, kini tampil giliran saya untuk bersendirian dalam studio Atas Pagar, dan kita bawakan satu episod di tengah-tengah keserabutan dan kesibukan PRU Johor dan juga Negeri Sembilan. Kita dah hampir di penghujung bagi pemilihan Negeri Johor, dan sekarang pun di sebalik untuk peminat politik, of course inilah masa yang best, masa yang aktif. Dan juga untuk peminat bola sepak, kita dah sampai di peringkat suku akhir Piala Dunia, dan harapnya pasukan anda masih kekal dalam pertandingan tersebut. Tapi dalam episod pada malam ni, kita nak bincang sikit dan kita lari jauh sikit daripada Johor ataupun Negeri Sembilan. Kita nak pergi kepada satu tempat jauh dalam semenanjung Malaysia ni. Dan saya tidak keseorangan dalam episod kali ni, sebab dalam episod kali ni saya bawa adik saya. Dia Ben sama, Ben Abdullah juga, dan bersama kita dalam episod 37 ni adalah saudara Muaz Abdullah. Welcome Muaz, terima kasih, ke studio Atas Pagar. Ini kali pertama Muaz di Atas Pagar kan? Betul, ni kali pertama datang ke ni lah. Dia kali pertama sebagai panel. Betul. Tapi kali kedua datang ke studio. Okey, untuk pendengar yang berada dengan kita pada malam ni, Muaz ni adalah kawan saya lah. Daripada saya dah kenal dia daripada bersama-sama dalam Exco Pemuda Amanah Nasional, merupakan anak jati Negeri Kedah dan juga merupakan timbalan Ketua Pemuda Negeri Kedah. Tapi sebelum kita nak sembang pasal politik tu, dia ada satu benda yang menarik yang kita kena tahu pasal Muaz Abdullah ni. Muaz ni, kalau kita tengok pilihan raya umum sebelum ni, pilihan raya umum 2022, dia adalah antara calon parlimen paling muda. Betul kan Muaz kan? Yang bertanding ketika itu. Betul. Muaz bertanding dekat mana masa tu? Okey, waktu tu saya bertanding di Parlimen P007, Parlimen Padang Terap. Padang Terap Kedah. Waktu tu sekitar tahun 2022. Saya waktu tu yang menariknya, Umur berapa waktu tu umur baru 25 tahun. Baru 25 tahun? Allah, muda ya. Tapi saya tengok Syed Saddiq pun bertanding dulu tahun 25 tahun kan. Cuma rezeki dia adalah dia dapat menang dan jadi menteri. Saya belum lagi lah kan. Kalau saya jadi YB kan tak jumpa pula dengan saudara Azri kan. Apa keputusan PRU Padang Terap ketika tu? Kerusi Padang Terap tu dia ada 4 penjuru. Pertama Barisan Nasional sebagai penyandang. Yang kedua PAS. Ketiga Pakatan Harapan, saya sendiri, dan juga Pejuang. Dan saya, alhamdulillah, saya menang tempat ketiga. Tempat ketiga. Tapi hilang deposit lah. Calon daripada PAS yang menang, Ustaz Amin, mengalahkan Datuk Seri Diraja Mahathir Khalid bekas. Ustaz Amin Ahmad? Ustaz Amin. Ustaz Amin menang dan mengalahkan Datuk Seri Mahathir Khalid lah. Macam mana Muaz boleh jadi calon ketika tu? Sebelum ni pernah bertanding di peringkat DUN ke ataupun? Sebelum ni sebenarnya itu adalah langkah mula dan langkah pertama lah. Saya terus jump tu parlimen kan. Memang sebelum tu tak ada apa-apa pengalaman lagi dalam mana-mana penglibatan pilihan raya. Even DUN sekalipun memang tak pernah ada lah. So, tapi itu memang first parlimen tu. Memang parlimen terus. Cuma proses macam mana boleh jadi calon tu dia agak panjang lah proses tu kan. Melibatkan macam-macam episod, tapi saya rasa tak sesuai lah kita nak cerita kat sini kan. Mungkin selepas ni kita boleh bersembang dekat luar lah dengan Azri. So sekarang ni bila Muaz tengok suasana di PRU Johor dan bakal mendatang ni PRU Negeri Sembilan, and as orang muda yang pernah bertanding, bila turun ni apa yang Muaz sedar ataupun perspektif baru yang Muaz ada selepas pernah bertanding sebagai calon ahli parlimen ni? Saya teringat kata-kata daripada saya punya kira ialah pimpinan lah kan, terutamanya Saudara Hasbi muda, Ketua Pemuda kita kan, Pemuda Amanah. Bila sebutkan bila kita dah masuk jadi calon dalam mana-mana pilihan raya, kita dah dapat satu sijil mengikut peringkat lah. Kalau di DUN ibaratkan macam dapat diploma lah. Tapi kalau dapat, saya bertanding di parlimen, maksudnya kita dah ada satu sijil ataupun satu capaian akademik seperti ijazah sarjana muda. Dan bila datangnya pilihan raya bersilih ganti sekarang kan, terutamanya dalam kehangatan di PRN Johor sekarang ni, kita dapat tengok
bagaimana calon-calon abang-abang, kawan-kawan yang bertanding ni memang membayangkan balik situasi saya ketika tahun 2022 tu. Yang mana saya kalau saya boleh imbau kembali kan, tahun 2022 tu bila kita dah dicalonkan sebagai calon dalam pilihan raya ni, kita dah ada satu pengasingan tau dengan dunia kita yang sebenar. Dunia kita yang sebelum tu lah. Sebab kita dah masuk dalam satu dunia yang kita ni menjadi spotlight, dilihat oleh ramai orang dan segala tindakan kita tu akan diperhatikan, segala percakapan kita apa semua kan. So dari situ saya belajar lah kan. Dan bila melalui proses sampailah ke PRN Johor semua ni, even di Sabah hari tu pun memang kita boleh gambarkan balik macam mana situasi dulu dengan sekarang, dan kadang tu kita pula yang boleh bagi sikit orang panggil apa dia, tips lah kan kepada calon-calon. Sampai kan ada calon, yalah walaupun peringkat umur tu dia agak sedikit dewasa, tapi dia masih orang panggil apa dia ambil maklum yang kita pernah jadi calon kan. Jadi sikit sebanyak tu dia memanfaatkan lah apa yang boleh disesuaikan dalam keadaan semasa tu. Okey, itu dari segi politik. Dan sekarang ni dari segi career profesional Muaz ni, saya kenal Muaz ni, saya selalu nampak dia memasak. Kadang dia masak nasi goreng sekawah, mi goreng sekawah, dan kadang-kadang dia check in tu dekat tempat-tempat yang kita tak tahu pun ada dekat Malaysia. So merata tempat saya tengok Muaz ni dah pergilah, dan bila saya selidiki, saya tengok kawan saya ni rupanya merupakan seorang CEO bagi satu yayasan yang berfokus kepada kerja-kerja kemanusiaan, membantu orang lain dalam kesusahan. Memang minat ke arah tu ke Muaz lepas daripada habis belajar? Macam mana boleh aktif dalam bidang tu? Okay, saya cerita sikit lah kan, saya punya latar belakang lah. Saya memang dulu lepas habis sekolah tu, saya memang involved dengan kantin sekolah. Kantin saya sekolah? jadi pekerja dekat ni lah, kat kantin sekolah kan. Jadi kita bergaul dengan dekat Kedah ni? Dekat Kedah, dekat SMK Nakal. Jadi kita bergaul, bila kita jadi pekerja dekat kantin tu, kita akan jumpa dengan ramai pelajar kan, lapisan pelajar. Kita pergi melepak juga dengan diorang, memahami orang panggil dia permasalahan dan sebagainya kan. So di situ dia build kita punya orang panggil apa dia, career path lah kan. Lepas pada tu saya pun membawa diri pergi ke Pulau Pinang. Saya cubalah try masuk ke Astro Radio sebagai squad era pada 2. Tapi sekejap lain tu just training. Habis itu saya sambung belajar lah. Saya belajar dalam bidang kaunseling. Bila belajar bidang kaunseling ni, belajar dekat Universiti Malaysia Terengganu dalam tempoh 4 tahun lah. Lepas tu saya dah graduate tahun 2022 sekitar tu lah. Dan saya pun dah dapat lesen sebagai kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Dan bila kita belajar kaunseling ni kan, kita banyak jumpa dengan klien-klien yang ada isu yang dialami, isu rumah tangga, isu yang paling common selalu isu apa? Selalu yang common isu kesihatan mental lah. Kesihatan mental yang selalu saya jumpa. Sebab peringkat tu saya banyak buat dengan student kan. So memang isu kesihatan mental, isu perhubungan tu menjadi makanan lah waktu tu kan. Jadi lepas habis saya belajar semua tu, dah dapat jadi kaunselor. Memang saya ada involved dengan kerja-kerja kebajikan. Even waktu saya umur belasan tahun pun, saya dah involved dengan satu NGO di sekitar Padang Terap tu. Saya jadi volunteer. Kalau waktu saya belajar dekat universiti pun, memang kalau ada program di Kelantan, di Kedah apa semua, memang saya turun lah. Saya dibagi pengangkutan. So saya pergi, bawa kawan-kawan daripada universiti tau, daripada lain-lain negeri, daripada Johor, daripada orang panggil apa dia, Perlis dan sebagainya, involved sekali dengan kerja-kerja kebajikan. Dan bermula daripada situlah dia jadi minat, dan direzekikan tahun akhir sebelum saya nak habis belajar tu. Waktu tu COVID kan, universiti lepaskan student lah untuk pergi ke industri. Saya pilih waktu tu dengan sebuah yayasan, dan saya bekerja dekat yayasan tu sebagai orang panggil apa dia,
menguruskan projek lah, projek kesihatan saya ingat waktu tu kan. Habis kat situ dalam setahun dua, hujung tahun 2022 tu saya letak jawatan sebab saya bertanding kan. So, saya bertanding and then habis bertanding tu dah kalah kan. Kalah datang balik lah. Dan rezekinya saya diterima balik dan bila diterima balik tu saya ditawarkan lah sebagai CEO ataupun pengurus besar di yayasan tersebut dan saya menguruskan sejak daripada tahun 2022 hujung sampailah saat ini. Jadi memang saya minat betul dengan kerja-kerja kebajikan ni, walaupun kita kalah di dalam PRU kan. Kerja-kerja kebajikan tetap diteruskan lah. Bukan sahaja di kawasan, sebab nanti orang akan cakap ni fokus kat kawasan je kan. Taklah, kita cuba untuk widekan benda tu ke tempat-tempat yang lain. Sebab tu bila Saudara Azri sebut ada je dekat tempat-tempat macam dekat Sabah, kalau boleh saya mention macam Pulau Kulapuan, Pulau Buhean. Kadang tu jarang orang dengar kan. Saya pun bila tengok Muaz check in baru ada tempat ni kat Sabah punya. So macam yang terbaru ni kita pergi ke kampung apa dia tu dekat Sandakan tu yang terbakar tu kan. Kita pun bantu mana-mana lah, alhamdulillah. Kalau melibatkan bencana pun memang saya terlibat jugalah. Okey, alhamdulillah. Tapi Muaz, bila kita cakap pasal politik, cakap pasal perkhidmatan kepada rakyat dan sebagainya ni, saya kalau boleh kita nak zoom in sikit lah kepada Muaz punya kawasan tempatan, your own locality lah. Kita bercakap pasal Kedah ni lah. Okey, Kedah ni pembaca pun, pendengar pun tahu dia adalah satu negeri yang sering berubah-ubah. Dan ada tahun tu dia akan dipimpin oleh Barisan Nasional. Betul. Ada tahun dia dipimpin oleh Pakatan Harapan. Dan sekarang ni dipimpin oleh satu figure yang sangat terkenal daripada Perikatan Nasional, iaitu Datuk Seri Sanusi. Sanusi, betul. Jadi sebagai orang Kedah, orang asal duk kat Nakar, pernah bertanding semua, apa pandangan Muaz tentang fenomena Sanusi di Kedah ni? Apa yang membuatkan orang suka, orang minat kepada gaya Menteri Besar Kedah sekarang ni? Pertama, kalau kita tengok di Kedah ni kan, kita akan faham dari sudut komposisi kaum dulu lah. Kedah ni khususnya di Padang Terap, kalau saya boleh sebut Padang Terap, mana lagi, Kubang Pasu, Sek, Baling, Kulim Bandar Baru, ada sikit campuran kan. Di kawasan-kawasan ni memang majoritinya orang Melayu. Kalau di Padang Terap, Sek, Baling ni memang 80% ke atas tu memang Melayu lah. Kaum lain tu ada sikit je lah, tak ramai. Contoh kalau di Padang Terap ada juga sedikit orang Siam. Dan memahami orang Melayu dekat sana ni, sukarlah kalau ada mana-mana parti politik baharu nak masuk. Maksudnya contoh macam Amanah kan, nak menempatkan diri di kerusi majoriti Melayu tu memang sukar. Dan pertembungan daripada dulu kala tu memang antara PAS dengan UMNO je di situ. Dan menariknya contoh di Padang Terap ni, dulu dia pernah jadi ahli parlimen Barisan Nasional, tapi adun kedua-duanya daripada PAS. So kalau ikutkan sepatutnya kalau dua-dua adun, boleh jadi parlimen adalah PAS dah juga kan. Tapi ada satu waktu tu dia boleh bercampur pula. Dun tu ada salah satu dapat pada UMNO, satu kepada PAS, parlimen, PAS. Jadi dia bertukar-tukar kan. Dia begitu dinamik lah kiranya. Sebab orang kalau kita sebagai orang politik ni kan menganggap orang kampung ni tak bijak, saya rasa jauh beza lah. Cuma di sebelah Kedah ni apa yang saya dapat kenal pastilah kan, dia punya politik tu agak berbeza sikit. Dia memang kena personal touch. Dia suka orang yang mudah ditekati. Betul. Saya pernah ditegur oleh doktor daripada Ilham Center, Hisom daripada Ilham Center. Dia sebut saudara Muaz kalau balik ke Padang Terap, sembang bab angka, bab dasar. Bukanlah kita nak mempelekehkan pengundi di Padang Terap tu, taklah kan, di Kedah tu bukan. Tapi kalau bila kita sembang benda-benda yang terlalu national,
international semua tu dia bukan padang yang sesuai. Bukan selera orang Kedah lah. Bukan selera sangat lah. Bukan selera kebanyakan orang Kedah. Ada jugalah orang-orang Kedah tu yang okey kan. Apa yang paling penting pada mereka adalah kebersamaan dan kewujudan tu. The existing of the leaders. Kalau kita tak wujud, kita dekat masjid pun tak ada, dekat kenduri pun tak ada. Sebab ni berlaku depan mata saya sendiri waktu PRN Negeri Kedah. Waktu tu kita dah kerajaan perpaduan. Jadi Datuk Seri Mahathir Khalid dia bertanding. Beliau bertanding untuk kerusi Dun Pedu. Dan saya membantulah atas dasar kita ni kerajaan perpaduan bersama. Saya mengikuti siri-siri kempen. Dan berlaku depan mata saya, seorang makcik sebut, macam mana aku nak bagi undi kepada Tok Dad, sedangkan Pak Sudi tu YB penyandang di situ lah kan, untuk Dun di situ. Anak aku bersalin pun dia ada. Dia mai lah. Anak aku demam pun dia ada. Tapi yang lain tak ada. Makna kata orang kampung dia lebih melihat kepada keberadaan sosok pimpinan tu di depan mata berbanding dengan orang yang orang panggil apa dia, bercakap saja tapi tak wujud pun. Ni kalau tiba-tiba waktu nak pelihara raya baru ada kan. Tu dia tak suka lah kan. Dia nak kalau boleh waktu kenduri tu sampai ke dapur ke belakang tu pun dia datang makan kerak nasi cicah dengan riah pisang, daging, gulai daging, riah pisang. Boleh duk basuh pinggan, boleh hisap rokok sekali, hisap rokok daun balut apa semua kan. Saya berbeza lah sebab saya memang tak hisap rokok kan. Oh, okay. Jadi tapi cicah kerak nasi boleh lah. cicah kerak nasi boleh lah, kita okey lah yang tu kan. Cuma nak sebutkan betapa bezanya politik, pendekatan politik di Kedah itu, sehingga kan YB Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, dia mampu untuk fulfill semua benda tu, yang akhirnya rakyat senang dengan kewujudan beliau dan memberi sokongan yang penuh. Kalau Saudara Azri pergi ke sana sekarang, sebut siapa pimpinan Pakatan Harapan kan, sukar untuk diterima. Sampaikan kita Pakatan Harapan contoh kan, kalah sampai 33-3. Ya. Hampir kosong. Hampir kosong. Hampir kosong macam negeri Terengganu kan. Tapi begitulah realiti yang berlaku dekat Kedah. Tapi berdasarkan apa yang Muaz cakap tu, dia walaupun Kedah ni adalah negeri yang politik dia berdasarkan personal touch, ada engagement yang sangat tinggi dengan pengundi dan warga di kampung. Dia bukanlah satu kawasan yang kita panggil dalam politik ni totok. Betul. Maksudnya kalau PAS tu, PAS lah sampai habis. Kalau BN tu, BN lah sampai habis. Sebab dia adalah negeri yang bertukar-tukar. Dynamic juga Dia lah. pernah merasai Pakatan Harapan, pernah bersama Perikatan, pernah bersama Barisan Nasional. Jadi dia politik cara begitu, tapi dia tidaklah menggantung kesetiaan dia kepada Mana-mana. satu parti. Asalkan ada pemimpin baik yang boleh diterima oleh masyarakat, saya rasa itu boleh diterima oleh warga Kedah lah. Betul. Sebab saya contoh kalau PRU ke orang panggil apa dia, waktu kita kerajaan Pakatan Harapan 1.0 dulu kan, memang Pakatan Harapan pernah memimpin negeri Kedah lah. Kawan-kawan kita pun ada ramai yang jadi exco kan. Makna kata menunjukkan yang orang Kedah ni dia boleh bertukar pada bila-bila masa. Tapi lately kita punya gelombang politik itu di peringkat persekutuan, dia menghadapi satu cabaran yang agak besar lagi. Untuk kita betul-betul nak swingkan mood pengundi itu untuk balik kepada Pakatan Harapan sebenarnya pernah berlaku pada tahun 1.0 dulu, 2018. Dan saya tengok bila kita bercakap pasal politik di Kedah kan, saya selain daripada Datuk Seri Sanusi, figure yang saya nampak mirlah daripada Kedah tu adalah Datuk Seri Saifuddin Nasution. Okay. Walaupun Datuk Seri Saifuddin Nasution ni orang kata tak berada di Kedah, sekarang ni berkhidmat selaku Menteri Persekutuan, sebagai Menteri Dalam Negeri. Malahan kalau orang yang tak suka Datuk Seri Saifuddin, dia akan kata Saifuddin ni orang kalah dekat Kulim Bandar Baru. Tapi saya tengok Saifuddin ni saya tanya pandangan orang Kedah ni, saya tengok dia memang rajin balik Kedah. Dia memang rajin dan dia banyak menggunakan
program-program masa lapang dia ada untuk dia balik ke Kedah. Dan saya tengok kalau aktiviti agensi dia pun dia akan mengutamakan apa-apa program kat Kedah. Maksudnya kalau negeri lain tu mungkin dia akan hantar timbalan ke atau dia hantar kerja jabatan. Tapi kalau program tu dekat Kedah, dia balik. Dia nak pergi. Sebab saya rasa Datuk Seri Saifuddin ni pun dia faham pendekatan personal touch yang orang Kedah nak inginkan lah. Dia inginkan lah. Dan benda tu bagi kesan tau Muaz, pada pandangan saya lah. Sebab keberadaan Saifuddin di Kedah tu sampai Sanusi pun bimbang. Dia pernah kata kenapa Saifuddin asyik buat program kat Kedah. Jadi masa nampak, dia pun terasa lah. lah. Politik pun dia perasan pendekatan yang digunakan oleh Datuk Seri Saifuddin. Walaupun dia bukan mudah lah, macam Muaz pun ada pengalaman macam ni. Apatah lagi Datuk Seri Saifuddin, dia pernah jadi YB dan kemudian dia kalah pula di Kuliah Bandar Baru, dan nak mengatakan pengganti dia tu adalah YB yang wow pun tak juga. Tak ada juga. Mungkin ada orang akan dirasa pedih dan pemimpin peringkat nasional macam dia mungkin nak pergi tempat lain. Tapi saya tengok dia mungkin akan stick lah di Kedah, dan sekarang ni dia pun pengurusi PH Kedah. Muaz, dalam pengalaman berpolitik di Kedah ada any personal experience dengan Datuk Seri Saifuddin tak? Pertama, kalau dekat Kedah ni kan, pemimpin bila Melayu Islam ni memang dapat reach yang agak tinggi lah kan, dapat sokongan yang tinggi. Dan kalau ikut pengalaman peribadi saya sendiri lah, saya jumpa kali pertama berdepan betul dan dapat bersembang bersalam ni dekat masjid dengan yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin. Waktu tu saya rasa saya ada pergi ke salah satu kawasan area situlah kan, area tempat beliau. Saya jumpa beliau dekat masjid dan memang beliau sama apa yang kita tengok dekat dalam kaca, orang panggil benda, dekat TV, dekat internet, personality-nya kan, yang mudah didekati, yang memang tak ada rasa sombong, dan kita pun rasa macam okey je Datuk Seri ni kan. Tapi itu kira kali pertama lah saya jumpa dia. Dan dulu sekitar tahun 2016, saya kalau personal orang panggil benda experience dengan dia tu yang pergi berjalan ke semua, berjumpa dengan beliau, ada minum kopi semua, saya tak pernah lah kan. Jauh lagi saya dengan dia tu kan. Tapi saya pernah waktu saya zaman belajar dulu, saya pernah buat satu posting dekat satu medsos saya kan. Saya tulis masa depan Datuk Seri Saifuddin Nasution ni agak cerah ke depan lah kan. Saya siap mention bakal Perdana Menteri Malaysia. Oh, okay. Saya merasakan lah kan. Ya, agak Datuk Seri Saifuddin tengok video ni. Sebab waktu tu saya umur sekitar 18 ke 19 tahun. Memang saya merasakan bila kita tengok dekat parlimen kan. Waktu tu beliau masih lagi ahli parlimen. Dari segi orang panggil apa dia, penerangan, dari segi tutur kata beliau tu memang betul-betul sampai. Memahami Datuk Seri Saifuddin Nasution ni, kalau kita pergi ceramah, kalau ada dia memang kita rasa seronok. Sebab setiap isi yang nak disampaikan tu sebutir-sebutir lengkap kita rasa. Jadi kita rasa seronok, ada faktanya, ada orang panggil apa dia, sedap dengar dan memenuhi fakta yang nak disampaikan. Dia ada struktur dia. Jadi pada waktu tu memang saya nampak memang kalau selesai Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, melihat Datuk Seri Saifuddin tu adalah pengganti beliau lah. Dan saya tengok laluan tu nampak macam agak ke arah situ lah kan. Tapi liku-liku tu tetap berlaku kan. Dan kalau kita tengok dari segi orang panggil dia, kesetiaan dia pun hebat lah perjalanan politik Datuk Seri Saifuddin Nasution ni. Itulah kalau nak cakap pasal orang kalah ni pun, Perdana Menteri Dr. Tun Mahathir pun pernah kalah parlimen dulu, tapi ditakdir yang ke sana. Itu pengalaman Muaz dengan Datuk Seri Saifuddin lah. Saya pernah join program Icon Belia KDN. Dan dari situ saya dapat personal experience lah dengan Datuk Seri. Dan saya kalau jumpa Datuk Seri Saifuddin ni, ada satu benda saya takut, Muaz. Saya takut dia tiba-tiba tepuk bahu tanya ayat Quran. Allah Akbar. Sebab ramai yang tak tahu Datuk Seri Saifuddin ni. Dia kena bagi tepuk trend sekarang kan. Dia kadang-kadang dia jumpa orang muda kat Kedah kan, dia tanya ayat Quran, dia jumpa anak-anak tahfiz, dia tanya. Ramai sekarang pimpinan kita dia suka meraih kan, tapi Datuk Saifuddin dia boleh gel sebab dia pun orang kata dari segi agama tu pun okey. Saya tengok
dia kalau dengar ceramah macam Muaz cakap, dia memang dia akan adunkan sirah-sirah, dia akan adunkan hadis, adunkan ayat Al-Quran, pesanan daripada Allah SWT. Jadi saya risau sebab dia pula tahu kita pemuda amanah. Takut dia nak try test tu. Saya punya kerisauan lah bila kadang-kadang saya berinteraksi dengan Datuk Seri Saifuddin ni. Jadi saya tengok bila politik Kedah ni ada, orang kata bagus lah sebenarnya, ada dua figure kan. Kalau belah sana ada mungkin Sanusi, belah sini mungkin ada Saifuddin. So tu adalah pilihan yang sihat untuk orang Kedah. Dan actually satu benda yang saya boleh kata okay, not bad untuk kedua-dua ni adalah dia orang ni ramai tak tahu, dia sebenarnya bersama-sama dekat Kedah tu, Datuk Seri Sanusi dan Datuk Seri Saifuddin ni adalah pengurusi bersama Majlis Tindakan Pembangunan Ekonomi Kedah. So apa kadang-kadang role yang Datuk Saifuddin main dekat Kedah tu? Yalah, sebut macam saudara disebut tadi tu, peranan bersama lah kan. Dan kalau kita tengok lebih spesifik Datuk Seri Saifuddin Nasution ni, dia pertama memastikan supaya segala projek ataupun pembangunan dan segala bentuk bantuan daripada persekutuan itu sampai terus kepada negeri, yang mana beliau mempengurusikan bersama dengan Menteri Besar Kedah kan. Dan ini benda ni sangat bagus lah. Contoh kalau kita tengok orang panggil apa dia, ada beberapa episod yang berlaku dekat Kedah sekitar tahun, saya rasa tahun 2024 berlaku banjir puing dekat di sungai apa tu, banjir dekat Baling tu kan, Kampung Iboi. Memusnahkan banyak rumah. Saya pergi sana, Azri. Nak gambarkan betapa susahnya mangsa-mangsa dekat situ kan. Saya berdiri atas tanah tu, kaki saya ni sebaris dengan atap rumah orang. Makna kata rumah tenggelam habis. Rumah tenggelam habis, tinggal bumbung je. So, apa yang dibuat oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution ni sebagai pengurusi Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah ni kan, beliau turun dan sentiasa pantau untuk pastikan mangsa-mangsa ini dapat, orang panggil apa dia, bantuan yang selayaknya lah. Dan kita pun tengok berita baru ni kan, sekitar tahun lepas 17 rumah siap dibina untuk mangsa-mangsa dekat situ, siap diserahkan kunci. Saya rasa dia berlaku tahun 2022, bukan 2024 lah. Dia berlaku sekitar tahun 2022 Julai. Jadi dalam tempoh tu 2-3 tahun memang beliau sebagai pengurusi Majlis Tindakan tu memastikan supaya mangsa ini dapat orang panggil apa dia, kediaman balik. Dan semua benda tu alhamdulillah selesai dalam tempoh tak sampai 2 tahun lah. Tak sampai 2 tahun ni pun. Dan itu adalah fungsi yang baguslah sebagai pengurusi kan. Dan selain pada itu, bila beliau berada di tempat tu, dia bukan saja memudahkan dari segi urusan bantuan tu turun, tapi dia ada akses yang direct kepada kerajaan persekutuan. Makna kata kalaulah ada apa-apa urusan di peringkat negeri, ada isu-isu yang tak selesai, terbengkalai ke projek-projek, tak sakit ke apa semua kan, dia ada akses terus untuk masuk ke kabinet dan sampaikan kepada kerajaan. Dan benda ni yang orang panggil apa dia, tak dapat kepada semua pemimpin lain lah. Kalau kita sebut Datuk Seri Sanusi, mungkin agak sukar lah kan, sebab dia pun agak lantang juga bersuara kan pada peringkat awal. Sekarang saya tak pastilah kan, mungkin dah okey sikit lah kot. Sekarang nampak agak lunak sikit. Jarang dengar dia, walaupun sekarang musim pilihan raya, jarang nampak headline Menteri Besar Kedah ni. Dia sebab ada konflik dalaman tu. Tapi yang pastinya peranan Datuk Seri Saifuddin Nasution dekat situ memang dia agak signifikan lah dalam menguruskan kebajikan orang Kedah tu sendiri. So tadi bila Muaz cakap pasal isu apa banjir dekat Baling ni, saya tengok saya google sikit lah tadi, ada pasal dia bangun sekali empangan Sabor Sungai Kupang. Betul. Kalau ikutkan projek ni, dia kalau ikut jadual tu dah lambat dah. Kalau ikutkan lah kan. Tapi orang panggil apa, bertindak sebagai pengurusi
Majlis Tindakan tu, Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah, Datuk Seri Saifuddin Nasution ni, dia orang panggil apa dia, kira bahasa orang Kedah ni, dia sungguh-sungguh lah kan. Dia memang kuat bekerja. Sampai kan pada tahun 2025 tahun lepas, kemajuan projek tu dah sampai tahap 62%. Oh. Maksudnya dah ni lah. Almost nak siap. Dah almost nak siap lah. Maksudnya dah melepasi 50% orang panggil dia pembinaan tu. Dan menjauhi daripada proses awal sekitar 20% sebelum beliau ambil alih sebagai pengurusi itulah kan. Maksudnya tak ada tindakan yang drastik. Tapi once beliau masuk, beliau pastikan benda tu secepat yang mungkin. Dan kalau ikutkan jangkaan ni, saya rasa lebih kurang dalam tahun 2026 hujung ataupun awal tahun 2027 tu dah boleh siap lah. Yang mana empangan ni, Saudara Azri, dia nilai projek dia adalah sekitar 22.8 juta. Uish. Nilai yang agak besar lah kan untuk membantu orang-orang baling ni. Sebab kalau ikutkan, yalah, projek besar macam ni nak buat dekat baling, apa faedah balik kan. Tapi kita sebagai pemimpin dan kerajaan kan mikir pasal long term. Mungkin benda tu tak mendatangkan hasil dalam bentuk duit, tapi dia mendatangkan kebaikan dari segi menjaga keselamatan sekitar. Kalau ikutkan unjuran tu lebih kurang dalam 5,000 penduduk di sekitar Kupang, Baling tu lah. Jadi dengan adanya projek empangan ini, insya-Allah, ialah bencana ni wallahualam kita pun di luar kekuasaan kita kan, tapi at least YB Datuk Seri Saifuddin mengambil peranan sebagai pengurusi Majlis Tindakan Pembangunan Negeri ni, memastikan supaya projek ini diteruskan dengan sebaik yang mungkin supaya kita dapat kiranya langkah mula dan langkah awal untuk memastikan keselamatan penduduk di situ dipelihara dengan sebaik yang mungkin. Selebihnya kalau berlaku juga tu di luar bidang kuasa kita lah. Betul. Tak ada, saya suka tanya pasal empangan ni sebab isu air ni isu yang berat juga dekat Kedah. Dan setiap kali bila raya ke ataupun bila raya dan musim pilihan raya, dia isu air tu akan naik. Dan saya tengok kalau isu empangan air dekat Kedah ni, orang kata kalau macam nak bergaduh, boleh tengok video Menteri Ekonomi sekarang, Menteri Akmal Nasir. Dia hari-hari, saya rasa sebulan sekali dia akan datang bising kenapa empangan dekat Kedah tu tak siap. Jadi memang isu kebajikan rakyat dekat Kedah tu diberikan tumpuan lah dari segi Datuk Seri Saifuddin, daripada menteri-menteri persekutuan yang lain. Dan saya tengok bila cakap Saifuddin ni, bila Muaz cerita pasal banjir ni kan, saya teringat satu benda yang dia pernah cakap. Dia kata kat saya, dia masuk ke Kementerian Dalam Negeri, Muaz, Kementerian Dalam Negeri ni, bawah dia ada 13 agensi. Okey. Daripada Jabatan Pendaftaran, ke Immigration, ke Polis, ke Penjara, ke Lembaga Penapisan Filem, Pertubuhan Persatuan, semua tu KDN. Ui. Dan sekarang ni dalam zaman threat, kalau tengok agensi kerajaan yang hari-hari kena hentam, Immigration, JPN, Polis, Penjara, so menjadi seorang menteri dekat kementerian yang begitu besar ni, dan kanan tu bukan satu benda yang senang lah. Saya rasa menteri yang pening kepala, hari-hari orang cari dia, hari-hari ada isu. Dan saya ingat dia kata bila dia masuk ke KDN tu, dia pernah cakap dia nak setiap agensi tu ada flagship. Maksudnya setiap agensi tu ada satu program yang special. Contohlah kita ambil JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Jabatan Pendaftaran Negara dia ada program panggil Mekar. Mekar ni program mesra rakyat lah. Okay. Kalau dulu orang, sebab kita ni walaupun Malaysia dah bertahun-tahun merdeka, masih lagi ada orang kampung yang tak ada IC, tak ada kad perkenalan. Dan kalau terlibat dengan banjir, memang barang semua hilang. Daripada surat beranak, CJ kahwin, segala macam dokumen lah, pasport semua hilang. Dan dah dalam keadaan tunggang langgang macam tu, nak kena pergi ke pejabat JPN pula, leceh. Betul. So dia perkenalkan Mekar, itu tak apa. JPN yang akan turun ke kawasan, jumpa libat urus rakyat-rakyat bermasalah dan keluarkan IC dekat situ. Bagi, datang hantar. So itu contoh flagship lah yang dia memang nak perkenalkan supaya setiap agensi bawah KDN ni berfungsi.
Tapi itulah Muaz bila cakap pasal KDN ni, kita tak boleh lari lah daripada isu yang sangat hangat lah. Orang kata sekarang ni orang Malaysia ni kita sangat marah dengan isu pelarian, isu pendatang asing tanpa izin, terutama daripada kaum Rohingya. Dan kita punya producer pun pernah keluar dalam satu podcast yang sangat-sangat terkenal. Itulah bincang pasal isu Rohingya ni. Dan antara orang yang selalu menjadi mangsa kemarahan ni adalah Menteri Dalam Negeri lah. Sebab dia rasa macam KDN ni tak buat apa-apa. Kita ambil masuk orang lah. Dan kalau Muaz tengok dekat thread ni, almost hari-hari sekarang ni ada IC orang, satu nama pun dipersoalkan. Kenapa nama Tariq tak ada bin, tak ada binti pun dipersoalkan. Dan seorang yang pernah terlibat dekat program-program kebajikan ni, berjumpa dengan masyarakat rentan ni, pandangan Muaz macam mana? Apa sebenarnya yang kita patut buat? Pada pandangan saya lah kan, menjadi pemimpin ni memang ujiannya begitu besar lah. Yang pastinya begitu besar. Kita nak menyeimbangkan antara dua pilihan ataupun dua keadaan yang ibaratnya ditelan mati mak, di luar mati bapa. Jadi kalau kita nak sebut ataupun nak letakkan segala kesalahan itu kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution sebagai Menteri Dalam Negeri sekarang, saya rasa tak adil. Sebab kita tengok isu pelarian di Malaysia ini dah 8 tahun dah wujud di Malaysia. Dan kalau ikut data, saya ada tengok sikit, saya rasa kurang lebih 500,000 orang panggil apa dia, pelarian yang ada dekat Malaysia ni, refugees kan, daripada pelbagai etnik lah. Daripada pelbagai etnik. Tapi yang paling dominasi ataupun yang paling tinggi adalah memang Rohingya. Itu tak dapat dinafikan lah, dan diikuti oleh lain-lain, Sudan, Somalia dan sebagainya kan. Jadi peranan KDN sebelum ni kita tak pernah ambil maklum pun. Sebenarnya yang bertanggungjawab menguruskan orang panggil dia, pelarian ni rupanya di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang mana menterinya adalah Datuk Seri Saifuddin Nasution. Saya rasa dulu dalam 5 tahun, 10 tahun kebelakangan yang sebelum ni kan, tak pernah ada orang bash ataupun condemn mana-mana KDN kan, Menteri KDN. Tapi kenapa kita berlaku tak adil kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution? Dan kita meletakkan kesalahan itu sepenuhnya kepada beliau. Dan saya tengok beliau sebutkan kan, kita nak menguruskan pelarian ni, kita bukannya boleh sesuka hati, kita nak hantar, kita nak buang, kita nak sepak, terajang semua macam tu sesuka hati, tak boleh. Dia pun manusia. Kan Allah dah tuntut dengan kita kan. Islam menuntut hablum minallah wa hablum minan nas kan. Kita berbaik dengan Allah ataupun mengejarkan suruhan Allah apa semua. Dan kita berbaik juga dengan manusia. Dan manusia itu kan manusia. Rohingya tu pun manusia juga. Tapi dia adalah kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan untuk mengawal ataupun memastikan isu ini dapat diselesaikan dengan baik. Kita tak bolehlah secara dia baru masuk dalam Datuk Seri Saifuddin dan dia masuk baru 3 tahun sebagai menteri. Dalam tempoh 3 tahun ni kita nak selesaikan semua isu Rohingya yang ada ratusan ribu orang tu kan. Tak boleh, saya rasa tak logik akal. Tapi paling kurang bila Datuk Seri ada buat tindakan-tindakan yang berkaitan kan, paling kurang kita tahu, maksudnya dia dah ambil peranan itu dan ada progres yang sedang berlaku dalam orang panggil apa dia punya gerak kerja yang dibuat lah kan. Cuma kita bagilah masa dulu kan. Betul. Mana adil kita nak letakkan sepenuh kesalahan kepada beliau. Macam ni Muaz, as pengamal undang-undang lah, ni pandangan aku tentang Menteri Dalam Negeri sekarang dalam isu warga asing lah yang kita panggil. Aku rasa dia adalah seorang menteri yang dia cukup baik lah kot. Dibenci oleh golongan kanan. Faham. Dan dibenci oleh golongan kiri. Tiba-tiba jadi aku lah. Saya bagi contoh. Okey, dari segi ketegasan dia untuk melawan warga asing, memang tegas. Sekarang ni berapa banyak tangkapan, berapa banyak serbuan. Kalau ditangkap memang terus masuk kepada depoh immigration dan kita akan hantar keluar. Malahan untuk dia galakkan pendatang asing tanpa izin dia balik, dia perkenalkan repatriasi. Kalau ada pekerja asing yang
kena tipu dengan majikan, dia kenakan rekalibrasi supaya dia orang ni boleh masuk ke tempat kerja yang betul dan bukan jadi macam hanyut dan melarat sehingga mewujudkan rasa tak selesa. Itu satu. Dan pada masa yang sama, dia juga bersifat manusiawi kepada golongan pelarian ni dan juga golongan parti. Contoh sekarang ni, yelah kita tak boleh nak kawal. Kadang warga asing datang ni, dia beranak pinak dekat sini, ada lahir anak. Lepas tu kena tahan. Bayangkan anak-anak yang tak berdosa tu lahir, membesar dalam jeriji penjara. Dia tak boleh. Dia tak suka tengok benda tu sebab bagi dia, budak-budak tak bersalah. Dia wujudkan Baitul Mahabah. Dia letakkan kanak-kanak warga asing yang lahir bersama dengan ibu-ibu melahirkan, dia letak dekat situ supaya tak bercampur dan tak membesar dalam keadaan penjara ataupun depo tahanan. Sebab kita tak nak dia orang ni jadi radikal, jadi tak membesar dengan keadaan kesempurnaan yang baik. Betul. So bila dia buat macam tu, ada orang kata kita melebih-lebihkan pula warga asing. Pada masa yang sama, kalau Muaz ingatlah, dia pernah nak perkenalkan undang-undang kewarganegaraan yang nak perketatkan lagi syarat mendapat kewarganegaraan Malaysia, terutama sebab ada isu pasal eksploitasi warga asing berkahwin dengan orang warga Malaysia ataupun bayi warga asing dijumpai dekat Malaysia. Itu pula dia dikutuk oleh golongan satu lagi pula. NGO lain kata dia tak cukup manusiawi lah, dia kejam lah, tak baik kepada kanak-kanak lah. Jadi dia pada satu keadaan yang kita tak cemburu lah untuk berada kat tempat dia sebab tersepit dan di tengah-tengah tu Muaz. Dia sebab kalau kita tengok sirah kan, maksudnya orang panggil pada cerita-cerita dalam agama Islam lah kan. Ada satu orang panggil apa dia, peristiwa orang panggil apa dia tu, seorang ayah dengan anak kan. Dia berjalan bawa apa dia tu, keldai. Kedua-duanya dekat bawah, bawa keldai. Jumpa seorang, dia kata, kenapa tak naik? Kan dah ada kedai kan, naiklah. Lepas tu bila dia naik, jalan lagi ke depan, dia kata, ni menyiksa kedai kan. Jadi dia pun turun, dia letak anak dia kan, contoh lebih kurang macam tu lah cerita dia kan. Lepas tu last sekali dia berpusing-pusing ke situ sampai nak menjawab segala persoalan yang dibangkitkan oleh orang yang dia jumpa tu. Banyak sangat pemahaman dan orang panggil apa dia tu, persoalan yang dibangkitkan. Jadi sama jugalah dalam isu begini kan. Bila Datuk Seri buat polisi yang begini untuk menjaga dari sudut kemanusiaan, dibangkang. Bila dia bertegas, dia kena bantai. Jadi serba tak kena. Sebab tu saya sebut tadi kan, di luar mati bapa, ditelan mati mak tu memang menggambarkan dilema yang terpaksa beliau hadapi. Dan saya rasa masyarakat di luar sana kan perlu bertanggungjawab lah juga, dan perlu berlaku adil kepada Datuk Seri Saifuddin, supaya kita jangan bila ada isu yang melibatkan beliau, contoh macam beliau meraihkan dalam erti kata membantu dari sudut kemanusiaan itu, kita terus bantai. Tapi bila penguatkuasaan yang dibuat oleh beliau, kita tak bangkitkan pula hal-hal begitu. Dan kita tak menyokong pula tindakan-tindakan begitu. Yang mana pada akhirnya orang hanya menampak sisi buruk beliau dalam menangani isu pelarian ataupun khususnya Rohingya ni. Dia mungkin ada motif politik sikit lah. Saya rasa ada motif politik untuk, yalah biasalah kan, sebab dia pun orang politik, tak akan lari lah daripada permainan politik ni. Betul. Tapi itulah bercakap pasal KDN, Datuk Seri Saifuddin dan pengalaman dia di Kedah sebagainya, bukan satu perjalanan yang mudah lah untuk dia. Dan saya fikir saya ada rasa setuju sikit dengan Muaz bila Muaz cakap mungkin dia calon, ataupun kalau dia bukan calon PM pun ni kira pemimpin kanan lah. Pemimpin kanan, betul. Dah well seasoned dan macam-macam, dan dia dah lalui. Dan kalau mungkin any last word Muaz tentang Datuk Seri Saifuddin ni di Kedah ni, apa harapan Muaz pada dia di Kedah? Saya ni terlibat jugalah dalam sekretariat kan. Muaz terlibat dalam saya terlibat PH Kedah? dekat PH Kedah. So, dia pengurusi kan sekarang kan? Dia pengurusi, lepas tu ada setiausaha apa semua. Saya di bawah setiausaha tu lah sebagai sekretariat. Jadi
memang kita nampak kesungguhan Datuk Seri Saifuddin ni, Saudara Azri. Saya bukan puji, orang panggil dia bukannya menjilat ke semua tak, tapi ni real talk lah kan. Saya daripada kesungguhan, sebab saya rasa seronok sangat bila beliau, orang panggil dia, dapat menjalankan peranan sebagai pengurusi PH tu. Saya daripada KL saya balik Tengku Kedah. Setiap kali ada mesyuarat saya akan balik. Setakat ni lah memang saya balik. Dan apa penekanan beliau adalah banyaknya menjurus ke arah kebaikan kepada rakyat. Maksudnya apa saja kita nak buat ni jangan syok sendiri. Pastikan semua benda tu adalah memanfaatkan balik kepada kita punya beneficiaries ataupun rakyat lah semestinya. Jadi sebab tu saya kata beliau ni bukan sekadar seorang pemimpin yang betul-betul berjiwa untuk membantu rakyat, tapi beliau juga seorang yang begitu setia, loyal. Menjadi pemimpin ni kalau dia tak setia kan, kita pun gayat juga. Gayat juga nak bagi kepercayaan tu kan. Kalau kita nak mengundi, gayat juga kita nak bagi kepada ni kan, seseorang pemimpin. Tapi ditunjukkan oleh Datuk Seri Saifuddin ni dalam pelbagai krisis politik besar yang berlaku dekat Malaysia ni, khususnya melibatkan parti beliau sendirilah kan. Tahun sebelum ni bila berlaku pergolakan, beliau masih dengan Anwar, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lepas tu kebelakangan ni pun ada juga berlaku kan, pemimpin-pemimpin kanan daripada Parti Keadilan. Beliau masih bersama dengan Datuk Seri Anwar. Sampai di mana sahaja Datuk Seri Anwar berada, di situ Datuk Seri Saifuddin. Ada orang panggil dia Kadam Anwar. ada orang cakap Kadam Anwar. Ada orang cakap lah, orang panggil dia Kadam Anwar. Yalah, kita macam saya sendiri orang muda kan, dan juga pemerhati, dan sekarang ni pun saya pelajar juga lah. Kita menilai lah mana-mana pemimpin yang betul-betul teruji tu memang menjadi satu, orang panggil apa dia, syarat lah, orang panggil dia prasyarat yang melayakkan dia untuk menjadi pemimpin kanan dan pemimpin nombor 1 Malaysia. Kalaupun bukan di peringkat persekutuan untuk memimpin sebagai Perdana Menteri pun, saya rasa seeloknya lah sebagai pengurusi Pakatan Harapan di Kedah kan, beliau memang perlu move kepada sebagai Menteri Besar. Menteri Besar lah. Kedah pilihan. Di Kedah bagi menggantikan Datuk Seri Sanusi itu. Sebab betul memang Datuk Seri Sanusi ni disenangi oleh orang kampung, tapi kita jangan nafikan ada juga rakyat yang mahukan perubahan. Sebab dari segi ada juga orang komen kan pasal keceluparan Datuk Seri Sanusi ni pun boleh tahan juga kan. Dia mengata musuh politik tu boleh tahan. Jadi kita nak kalau boleh pemimpin yang tutur katanya dipelihara, disulam dengan orang panggil apa dia, bait-bait yang orang panggil dia sedap didengar dan membentuk kepribadian yang baik lah. Jadi saya rasa itulah yang perlu untuk kita tengok balik sebagai rakyat ni kan, sebelum kita membuat sesuatu pilihan lah. Last word daripada saya, Muaz. Saya rasa Datuk Seri Saifuddin ni punya sayang Kedah ni. Dia pesawah pun dia bantu. Dia bagi Pak Ibu isu banjir. Kemudian penjaja-penjaja dekat kawasan Taruk pun dia bantu. Dia tolong dapatkan tempat perniagaan, lesen perniagaan yang bagus untuk dia orang supaya tak bahaya tempat berniaga. Tapi kalau orang tanya saya lah, apa petanda dia sayang Kedah, saya gurau lah, tapi benda ni kena fikir balik macam betul juga. Bawah KDN ni dia ada satu kelab bola sepak main dalam Liga Super. Okey, betul. Immigration FC. Immigration ni immigration lah. Dan saya tengok not bad juga pencapaian dia orang. Nombor 6 Liga Super tahun lepas. Warna Immigration FC tu hijau kuning. Dia macam warna Kedah Darul Aman. Sebab sekarang Kedah Darul Aman dah tak ada lah. Tak ada KDA. Liga Super. Saya rasa mungkin lah dia ada pengaruh untuk mengatakan boleh tak immigration ni warna hijau kuning. Ada feel Kedah sikit. Dan saya tengok, saya immigration punya home base, Immigration FC punya home base pun dekat Kedah. Tu kalau orang tanya saya apa tanda Datuk Seri Saifuddin ni sayang Kedah, sayang. Tengok bola tu saya cakap. Sampai tak ada kaitan pun immigration dengan Kedah, tapi dia buat dekat warna hijau kuning. Kita dah sampai ujung-ujung ni. Saya dah sebut pasal bola ni, kita tutup sikit lah. Sekarang ni musim World Cup. Muaz tengok bola? Saya ni taklah berapa minat sangat, tapi tahu lah layan-layan gitu lah. Ada lagi kelab ini, ada lagi. Saya rasa dah tak ada kot. Spain dah tak ada kan? Spain ada lagi. Ada lagi.
Spain. Saya ni dulu waktu saya kecil-kecil memang saya ada join lah dengan pakcik-pakcik saya tengok bola kan. Waktu tu memang mengidolakan David Villa Spain kan. Tapi memang siap ada baju lah, pakcik saya bagi baju tu memang saya suka betul pakai. Tapi sekarang ni memang jarang tengok lah kan. Mungkin kena faktor main bola umur. Kena main bola balik. Kalau nak berjaya di politik Kedah tu, orang Kedah suka. Orang Kedah suka betul. Ada pendekatan tempatan ni. Kalau macam saya minat Jerman, tapi Jerman dah terkeluar. Jerman dah terkeluar. So sekarang ni kita tinggal 8 negara lagi. Malam ni pun episod kita rekod ni ada game best Perancis lawan Morocco. Sajalah kan, kalau ni episod terakhir kita rekod before final World Cup. Kalau tanya saya, harapan saya sebagai peminat bola, kalau harapan saya sebagai orang yang neutral, yalah Malaysia bukan ada dalam Piala Dunia nak kita bising-bising kan. Saya harap sangat final Piala Dunia tahun ni Morocco lawan Norway. Morocco satu sebab negara Afrika tak pernah pergi final dan negara majoriti Islam. Dan satu lagi Norway sebab negara kecil yang orang kata best untuk di ni. Best dan dia pun berjaya menewaskan Brazil lah. Itu kalau negara orang kata underdog sekarang di peringkat suku akhir ni Norway dengan Switzerland lah. Tapi saya hoping Norway Morocco final. So kalau final kedua-duanya kan, mana satu yang akan jadi? Tak kisah. Saya tak kisah. Saya happy. Happy kalau salah satu negara tu neutral favourite lah. Tapi of course ada peminat England, peminat Argentina mesti nak pasukan dia menang. Tapi untuk orang-orang yang pasukan kami dah kalah ni, dah tak ada, Muaz ada Spain lagi. Harapan saya final Morocco dengan Norway. InsyaAllah. Itu saja untuk episod 37 Atas Pagar. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Saya akan pastikan episod akan datang kita ada bersama Adib. Lama dah tak jumpa dia. Adib, elok-elok kat Johor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.